Yang kedua soalan, hukum tazkirah antara tarawih ni, adakah ia tetap bid'ah dari sudut usul fiqh atau masalah umum? Ini maksudnya masalihul mursalah, atau adat muhkamah, masuk dalam hak mana? Dia sebenarnya hak ni jadi timbul soalan dia begini, dulu umumnya antara tarawih 2 rakaat tu nak naik kepada 2 rakaat seterusnya, dia baca Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, dan seterusnya, kan? Hak tu pun sambung sallallahu. Nah. Begitulah hak umumnya diamalkan. Lama adalah dulu amal begitu. Bila dipertikaikan, orang bahar-bahar kata benda ni tak ada ni, benda ni tak ada. Jadi benda tak ada, orang ramai dah faham bahawa benda tu apanya dapat kita selawat. Tak boleh kau. Orang dulu dah kata gitulah. Apa kita kata Subhanal Malikil Ma'bud, salah ke? Betul tu, tidak salah. Cumanya ramai orang faham dah. Dalam bab zikir, dalam bab ibadat, dalam bab gapo ni, kita kena terikat dengan hak Nabi SAW. Tak boleh mana-mana kita tetap ke situ. Sesoalnya kalau orang ramai tengok, kalau duduk tetap lagu tu kan, orang duduk nampak zaman sahabat tu, zaman Nabi lagu tu agaknya. Padahal tidak pun. Padahal tidak. Jadi bila tidak, ramai hak tak sih. Bila tak sih, tak tinggal terus, keju. Nah, tu dia tukar tu. Tukar dengan tazkirah, macam-macam. Hak zaman dulu dia lepas pada 2 rakaat tu dia tawaf. Lepas tu 2 rakaat tu kita nak tawaf mana sini dah. Tu Subhanal Malikil Ma'bud tu. Jadi ramai hak tidak setuju, jadi dia buat tazkirah. Tazkirah ni pun sebenarnya tak ada juga. Kalau kita buat tetap lagu ni, tak boleh juga. Cumanya sekadar peralihan. Peralihan kepada keadaan yang lebih baik. Takut kejut sangat, mungkin dapat pengajaran di situ. Semua orang kata talqin lah, talqin ni tak ada, bukan ada faedah pun untuk orang mati dalam kubur tu. Dia kira untuk orang yang datang ni, nak nasihat waktu. Sebab tu panggil, mari dekat-dekat, mari, nak suruh dekat. Kalau nak buat gitu, ada kan Nabi buat? Tak ada juga. Tak ada juga. Jadi hak semua hak betulnya tak buat. Tak buat. Tak buat. Lepas tu bangun terus lah. Tapi kalau kita buat contoh Mekah dia, kata Wahabi pula dah. Tu betul. Tu betul. Kalau itulah betulnya. Cumanya kalau dia jerit hujung tu kan, hujung nak habis tu kan, dia jerit lama dalam baca semayang tu, doa panjang gitu kan. Tu tak ada tu. Tu tak ada juga. Jadi tak usah lah buat tetap lagu tu. Dah tak ada. Tak ada. Tak buat tu, tak, kita semayang biasa, sudahlah. Tapi boleh jadi dia tidak dapat mengawal perasaan dia, hibah sangat nak berlalu dah bulan puasa tu, berlakulah begitu. Cumanya dia buat tetap juga. Tetap tu tak boleh lah. Dah kalau kita nak pakai kaedah tidak tetap, tak boleh buat tetap tu. Kena pakai tak boleh lah. Jarang-jarang sekali kita nak buat lagu tu, tak apa, memang boleh nak tetap. Jadi masalah tazkirah ni walaupun molek suku, molek kita kata, takut orang anggap itu agama. Banyak lagu-lagu ni kan. Misalnya apabila orang mati kan, baca Quran, buih Quran ni ada hak sujud macam-macam. Pakat baca lah dekat orang mati tu sekeliling tu kan. Tak ada sunnah Nabi lagu tu. Hak sebenar. Lepas tu urus jenazah tu, biar selesai. Cumanya ulama-ulama kita tengoknya bawahnya, rokoknya macam-macam ni. Faham lagu mana? Nak menyelamatkan daripada suasana tu, daripada duk buat geger tu, baik baca Quran. Sebab bila kita baca berdasarkan hadis yang umum, bila kita baca, kita berzikir, turun rahmat Allah SWT. Ada baiknya. Tapi kalau nak kira sahabat dulu, kalau orang mati buat lagu tu, tak ada. Cuma nak mengelak daripada ini orang panggil maslahat lah. Maslahat ni sifatnya sementara. Hak tu hak lebih tepat. Kita nak kata adat yang mesti dipakai tetap, tak boleh. Adat nak pakai tetap ni jangan bercanggah dengan Quran Sunnah, jangan bercanggah dengan hak tu. Jadi hak ni termasuk dalam maslahat lah paling tinggi. Kita nak kata bid'ah secara mutlak, tak boleh juga.
secara mutlak kita kata tazkirah bid'ah, baca Quran bila orang mati bid'ah, tak boleh. Tetapi kita kena tahu asalnya benda tu tak ada. Benda tu tak ada. Kalau orang tak buat pun tak apa, cepat-cepat uruskan jenazah pergi tandas, selesai hak tu. Tapi nak mengelak daripada hak tadi bagus juga. Itu lebih baik daripada duduk geger, duduk isap okok, bising. Baik ngaji Quran. Baik ngaji Quran, sebab ngaji Quran tu bila-bila masa, tidak nanti masa tu turun rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat mengelubungi majlis itu, menaungi majlis itu. Itu ada dalam hadis. Kita kena faham, kena tahu. Ni sekat ni baca tu kita kira molek lah. Gitulah. Panjang ni.